bag hobo yang letak kat ketiak ni, dia boleh adjust tali ni untuk jadikan as a sling bag. Kela hobo. Puas hati sis. Semua benda boleh sumbat, tapi sis jangan risau, sekejap lagi you all mesti terkejut, ternganga melihat keistimewaan bag ni. But look at this. So nice kan? Tengok. Saiz dia cantik. Kat sini daripada bahu ke bawah ni labuh. Tak sendat dia kat sini. Nak tengok tak apa yang istimewanya Kela hobo ni? Saya nak tunjukkan something. So bag ni kalau tengok kat sini dia ada gold hardware. Full zipper, dia tak ada zip dekat bahagian belakang. So ni yang buatkan Kela ni sangat-sangat istimewa. Dan juga hanya Kate Spade je ada ciri-ciri bag macam ni. So jom kita tengok. Tara, dia ada feature. Dia buat invention yang mana bag hobo yang letak kat ketiak ni, dia boleh adjust tali ni untuk jadikan as a sling bag dan juga cross body. So kalau siapa yang nak travel, siapa yang rasanya dia memang kerja tu senang nak isi banyak barang, nak bagi hadiah kepada anak yang tengah study dekat U ke banyak barang, tengok tu. Daripada shoulder bag tadi, dia terus je tukar convertible jadi long strap macam ni. Dan dia 2-in-1. Boleh jadi shoulder bag, dia boleh jadi cross body bag. Tengok ruangan dia. Siapa yang tak nak? Ini sekejap je lah ni. Masuk ni, habislah.